Hari ni kita nak buat kuih klasik versi kayangan suji pistachio. Mula-mula sekali kita kena cairkan minyak sapi kat dalam microwave selama 30 saat. Lepas tu kita satukan semua bahan-bahan kering kat dalam mangkuk. Masukkan tepung gandum, gula icing dan serbuk pistachio. Masukkan juga tepung suji, baking powder, garam dan susu tepung. Ayak semua bahan-bahan kering ni dan gaul rata hingga sebati. Buat lubang kat tengah-tengah. Lepas tu masukkan minyak sapi yang kita dah cairkan tadi dan sedikit esen vanila. Gaul semua bahan-bahan sampai kita dapat bentuk dough. Kalau dough kering sedikit, tambahkan 1 sudu besar minyak sapi. Nak tahu dough tu dah siap, kita cuba buat bulat daripada dough tu. Kalau kita dapat buat bentuk bola, maksudnya dough tu dah okey. Ambil 1 sudu kecil dough, bulat-bulatkan dan susun ke atas loyang. Bakar biskut suji pada suhu 150 darjah Celsius selama 30 minit dan biarkan biskut sejuk sepenuhnya ke atas loyang. Dah siap kuih klasik versi kayangan suji pistachio. Kuih suji ni lembut dan cair kat dalam mulut. Kuih ni wangi sangat dan lemak dalam kacang pistachio menambahkan lagi kesedapan pada kuih ni. Peminat kacang pistachio memang wajib cuba resepi ni. Selamat mencuba!